Sekarang ni ramai orang FOMO, fear of missing out. Okay, jujur lah bang, hari ni abang nak cerita pengalaman abang. Abang pun pernah FOMO juga dulu, satu ketika dulu. Masa tu ada satu perkataan paper, akhbar, dia kata emas bakal naik 500 tahun 2020. So pada ketika itu harga dalam 1 gram ada 200 lebih lah. Okay, pertama kali dia jadi 300, abang pun tak keharuan. Habis duit aku beli emas. Yalah, kita penyimpan kan, kita rasa nak pergi 500 ni. 300 dia pergi. Lepas tu abang pun FOMO, rasa macam aku kena beli ni, kena habiskan duit aku. Okay, beli. Lepas dia cecah 300 dia jatuh. Ya Allah. Menyesal aku. Inilah emas. Dan setiap orang pernah mengalami perasaan ni, termasuk juga abang Bekam. Dan benda ni berlaku lagi hampir setiap kali kenaikan harga emas. Masa harga emas 400, korang kabut beli. Lepas tu emas jatuh balik, semua senyap balik. Lepas tu dia naik 500, beli. Jatuh balik. Sama juga dia naik 600 hari tu. Dah habis dah semua. Duit kalau BSP tabung haji semua dah kau beli kat emas adik oi. Sekarang harga emas jatuh. Okey. Daripada cerita ni abang cerita abang Bekam punya pengalaman kan. Daripada pengalaman abang ni, abang tahu emas ni kita jangan terlalu gelojoh. Dia kena tenang-tenang saja. Jangan kita nak habiskan kita punya duit semua. Belajar dulu kita buat averaging harga. Harga emas naik kita beli sikit. Harga emas banyak kita beli banyak. Sekarang ni tak tahu bila harga naik harga turun kan. So beli tu berpada-pada. InsyaAllah boleh join MBA. MBA buka lagi pendaftaran bulan November ni. Boleh beli sikit-sikit, beli tenang-tenang. Kita belajar dulu melihat pergerakan harga emas. Apa-apa pun, like, komen dan share. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.